Wah, lawa bini kau, tentu bahagia. Dia pun jawab, tengok bini memanglah. Pula dah, tak boleh tengok bini tu. Kan? Lepas tu dia kata, anak kau 8 anak kau, mesti bahagia hidup kau. Dia cakap tengok anak memanglah, tak boleh pula tengok anak tu. Nak tengok benda lain pula kau. Rumah besar, duit banyak. Kan? Mesti bahagia hidup kau. Tengok rumah memanglah. Tengok duit memanglah. Tak boleh pula tengok bina, tengok ke apa. Itu saya kata tadi. Setiap orang berbeza-beza. Manakala rahsia boleh jadi kita gambarkan dalam ni adalah di sebalik sesuatu perkara tu. Apakah dia keadaan yang mengakibatkan menjadikan dia sesuatu. Manakala keberkatan ini barakah. Barakah adalah kurniaan yang Allah berikan walaupun sedikit tapi berkembang. Dan biasanya berkat ini penciriannya ada 4. Pertama, dia mesti benda baik dan juga nikmat. Berkat ni tak boleh benda-benda tak baik. Dia tak boleh ada berkat ni alhamdulillah rezeki dapat second prize no baiko. Tak mahu dah. Dia mesti benda baik aja. Benda baik atau nikmat. Yang kedua, kalau sikit mencukupi. Yang ketiga, kalau banyak bagi manfaat pada ramai orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkatan rumah tangga ni kalau kita ukur ni maknanya bahagia dunia akhirat lah. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam bab keluarga ni lah kan, daripada dulu orang buat macam-macam seminar khusus rumah tangga bahagia, keluarga bahagia. Sampai orang tu pula dia buat lain sikit, dia tak nak sambung dengan orang tu. Dia kata seminar rumahku syurgaku. Tapi maksudnya bahagia juga lah rumah, kan, keluarga bahagia. Sampai seorang tu pula dekat lain lagi, seminar baiti jannati, diharapkan pula keluarga rumahku syurgaku. Apa? Ialah rumahku syurgaku. Sampai seorang tu pula dah tukar pula, seminar keluarga sakinah. Wah, dah lain pula, kan, ketenangan. Sampai seorang ni ditapau semua sekali, seminar keluarga sakinah mawadah rahmah, ambil lah semua. Ini kan, saya ceramah di Masjid Besi Putrajaya tu, dia buat khusus pasca perkahwinan. Siapa yang pernah berkahwin dengan Jawi tu, dia panggil balik lepas 5 tahun perkahwinan, datang. Slot yang pertama tu dulu lain, sekarang lain. Sebelum kahwin lain, dah kahwin dah 5 tahun ni lain. Lepas tu 4 duduk pun jauh, yang marin berkapit, tak mau berpisah, kan, macam tu lah. Yang kedua, slot kedua tu elak derita cari bahagia. Tak kisahlah, tapi semua tu merujuk kepada bahagia. Sifat keluarga berkasih sayang, seia sekata sebarang kerja, adat dijaga budi terbilang, hilang sekata hilang semua. Dalam rumah tangga ni bahagia, rumah tangga insya-Allah tenang melaju. Kita ni bila masuk je umur 40 tahun ke atas, masuk je 40 tahun ke atas, termasuk yang bercakap ni 40 tahun ke atas je, satu je matlamat dalam hati. 40, 50, 60, 70 matlamat dalam hati satu je, nak tenang. Saya lah cakap macam tu lah, nak tenang. Duit sikit, duit banyak, janji tenang. Rumah besar, rumah kecil, janji tenang. Kan? Duit ada, duit tak ada, janji tenang. Faham tak? Ada penyakit, tak ada penyakit, janji tenang. Tapi macam mana? Dah sakit lutut, macam mana? Kan? Kita duduk bawah, tengok. Untunglah kau duduk kat kursi dengan ceramah. Dia tak tahu kawan tu menanggung, kejap masuk jail, kejap masuk jail. Kan? Pergi jumpa doktor, apa hanjat kan. Yang duduk atas tu pula, untunglah kau boleh julu-julu kaki bila ponek nanti. Contohlah kan, kita kan mahu melihat apa yang orang ada. Yang itu keadaan kita. Tapi sebenarnya itulah dia, dalam kehidupan kita ni kita tak boleh ukur bahagia ni dengan tengok orang. Tak mahu ada. Tak mahu ada. Jadi kalau kita tengok dalam dalam orang berkasih sayang berkeluarga ni tengah musim ni. Hujung minggu ni ni kahwin lah, tengah musim mengawan waktu ni. Kan, aduh je orang nikah. 7, 8 kedui, aduh jemputan kan. Tapi tak sampai lah bagi semua. Tak apalah kan, berilah mana yang boleh, jangan tak bagi. Kan? Jadi siapa yang bagi orang kahwin ni mesti doa baik-baik. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Doa tu. Tak ada yang doa semoga bahagia sampai minggu depan.
Semua bahagia sampai anak seorang lah. Dia tak ada. Semua doakan yang baik-baik. Semoga berbahagia hingga ke anak cucu. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat. Yang seorang tu pula subang dan sebagainya. Semoga berbahagia til jannah. Mengadu sikit nampak lain sikit kan. Macam tu. Jadi kalau tengok orang tu semua tak ada siapa yang doakan untuk berpisah ke berdoa yang baik. Kalau tengok pasangan, kalau ikut rekod hari ni kan, statistik kan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat start ceramah ni dah ada seorang. Kan? Yang tu. Dulu sebelum PKP, hari ni kahwin, esok cerai. Berlaku sehari. Yang terbaru masuk PKP itu, lepas PKPB tu nikah tu, dalam majlis yang sama, rombongan wakil pengantin perempuan ni dalam kalangan ramai saudara tu menjerit dia, hantaran tak cukup 1,000 teh. Dia sebut macam tu. Pengantin lelaki masa malu maruah keluarga dia. Kau sebut macam tu kau kenapa? Cakap elok-elok. Jadi dia dengar tu, dia ceraikan bini itu depan semua orang dengan talak 3. Depan semua orang masa tu. Majlis yang sama. Baru lepas baca lafaz taklid tu, langsung dicerai talak 3. Jadi kalau ada siapa nak pecahkan rekod ni, lepas akad nikah tu cerai tu, gila je. Kan? Sebenarnya tak boleh. Kan? Bidu ni baksin. Tak boleh cerai sesuka hati, tak boleh. Ramai yang tak tahu. Nak cerai ni mesti, kalau tengok balik apa syarat-syarat yang kat belakang sijil nikah je, tengok balik apa itu sebab yang syar'i. Dia tak bagi nafkah, dia mendatangkan kecederaan, dia buat apa lagi, dia tak dapat dikesan, tak balik berapa bulan berturut-turut. Yang itu sebab ni ramai orang ni, saya dah tak sefahaman lagi dah. Bijak orang tahu lah. Bagi kau nak nikah dengan budak tu kan, ada lah, memanglah tak sefahaman, carilah sefahaman tu. Walaupun kami berpisah, kami semua berkawan baik. Apa kojo kau ni kan? Kalau boleh baik, kenapa nak bercerai kan? Kesian. Saya pernah berceramah dekat satu kampung, satu kawasan dekat sekolah ni, dekat dengan satu kampung ni lah. Kita nak sebut lah kan, orang cakap orang kampung kau macam tu sebenarnya nak sebut. Dia buat ceramah masa tu di sekolah tu, dilema ombak rindu. Dan cikgu tu maklumkanlah dalam sekolah tu, budak sekolah rendah budak sekolah rendah, mak bapak ni kebanyakannya bercerai-berai. Dan maknya kahwin lain, ayahnya kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Jadi anak balik sekolah, balik rumah ayah dia, ayah tu, kau pergi balik mamak kau. Oleh mamak kau tak tahu kau pakcik ni tak suka-suka, budak ni tidur kat masjid, tidur kat surau. Berlaku tu sekarang. Corang tak nak fikir kan? Budak-budak tu semua ada kesan. Orang perempuan tu memang tu lah kau join minta bergaduh minta. Tu sebab kuasa talak bagi kek lelaki kan? Ceraikan saya. Tak memang macam tu. Dia berzikir benda tu, ceraikan saya kan? Tapi bila cerai sampai hati awak tu salah tu. Yang orang lelaki pula kita kena sabar, tenang nak baca kan? Kita kena faham kedudukan orang perempuan ni. Dia tidaklah, orang kata orang perempuan ni makhluk yang complicated. Macam tu. Iya. Tu sebabnya kita kena faham 3 perkara dalam perkahwinan. Pertama, nak bahagia ni nombor 1. Tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan dia adalah proses berterusan. Tu yang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, masih lagi kita dengar ayat, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Dah 30 tahun tak faham apa lagi. Yang bini pun cakap, apalah orang tua ni nak, ya Allah, azab betul. Aduh, kau tahu tak dia minta lauk apa tengah hari tadi? Apa minta boleh landak lah. Mana datang tolak kan. Lelaki tu saja Ini proses berterusan. Sebab perangai terutama lelaki kan. Sebelum dapat anak lain, perangai dapat anak dah lain. Dapat anak balik rumah dia tak tanya bini dah. Anak-anak. Dia tanya, anak-anak. Orang lelaki macam tu.
Laki walaupun dia tak pregnant, tapi dia cukup kuat anak. Cuma dia jenis bukan cakap dia bukan jenis yang menzahirkan perasaan dia sangat. Itu kena faham. Yang kedua, kan, nak bahagia kena ikut syariat Islam. Tak ada cara lain lah. Cakap je nak pun. Ada 100 steps, kan? Ada 100 langkah untuk wujudkan keluarga bahagia. Oleh doktor apa benda dah tulis dalam buku tu. Yang risau, semua Islam dah ajar. Ya, bagilah apa petua sekalipun, semua dah ajar dah. Ya, ikut syarat. Ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu sebabnya kan menakutkan ini. Kalau saya sebutlah kenapa ceramah tajuk keluarga ni memang masih lagi kena disampaikan ke semua lapisan masyarakat hari ni. Kenapa? Sebab masalah-masalah yang berlaku rumah tangga hari ni polik-polik. Akhir zaman ni. Tu tengok yang kes-kes buli tu punca dia keluarga. Kes buli. Yang semalam dia cakap dia nak ke budak tu. Budak tu kata tak nak. Dia tikam budak tu. Bayangkan tu. Bawa senjata macam tu. Pisau tu bukannya pisau yang biasa. Bukan pisau rumah. Apa ni. Pisau yang dalam beg sekolah tu memang. Dengan orang kata orang Subang Jaya tu purposely lah. Memang sajalah kan. Ya kan. Tu yang rogol bergili-gili budak sekolah ni. Lalu ajar. Budak darjah 4, budak darjah 5 menghamilkan sepupu dia yang tingkatan ompek macam mana? Seingat saya darjah 5 dulu tak habis main guli. Lain ini main ni. La ilaha illallah. Keadaan dia. Lepas tu yang melibatkan lagi tahu sistem yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Yalah ni semua tanda-tanda akhir zaman, benda-benda polik-polik ni. Dekat satu hospital kerajaan, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibu dengan anak perempuan melahirkan anak. Ibu dilahirkan anak, anak tu pun lahirkan anak. Ibu dan anak dia tu melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Ini cerita ni saya cakap. Memang saya cakap kan, ustazah ni, ya Allah, apa dia kata, tak tahulah ustaz, tak poning kepala dia kata. Kan pegawai akhlak hospital tu. Dia mak dia ni pergi kelab dandut, bawa anak perempuan dia ni kelab dandut sekali. Dia heret bawa jantan ni balik rumah. Lelaki ni rasa dua-dua sekali kuasa Allah. Allah jadikan dua-dua pregnant. Hari dua-dua melahirkan anak hari yang sama. Siang mak, malam anak, macam itulah anak pagi. Budak yang lahir tu jadi apa? Itu yang cakap rumah tangga sekarang ni masalah ni. Budak tu lahir macam mana? Dia adik-beradik ke pak saudara? Lagi teruk daripada keluarga 69. Macam mana nak cakap? Lepas tu yang satu lagi, pegawai akhlak ni cerita. Seorang ibu, seorang perempuan ni melahirkan anak luar nikah yang ke-7 dalam rumah dia. Semua anak tak sah taraf. Macam mana masa depan budak tu cakap? Ustazah ni, dia kata, kan saya dah pesan, dah lah kan. Itu kan dah cakap, jangan ada lagi. Ni kenapa ada lagi? Oh yang ni dah janji nak tanggungjawab. Tak ada perasaan masalah dia cakap tu. Tu saya kata tadi, tu sebabnya cerita keluarga bahagia ni, struktur sistemkan keluarga. Bukannya Nabi tak ajar, semua Nabi dah ajar dah. Kan? Mau naik muak, tengok dia kata kan, ceramah ni. Tapi betul tu cerita dia. Bahagia yang kita nak wujudkan ni. Bahagia apa? Kebahagiaan yang tersurat dan tersirat dua-dua nak kena ada. Yang tersurat yang kita nampak ni, rumah besar, depan surau, lawa mah tu. Kan? Lawa tu. Kira kalau macam mengigau sampai surau lah. Memang yang tersurat, nampak kereta besar, nampak bahagia, nampak galak-galak. Itu yang kita nampak. Yang tersirat dalam hati. Kekukuhan kasih sayang. Kan? Berlandaskan kasih sayang ikatan itu. Kan? Dia tengok dalam 7 ciri. Kan? Orang yang mendapat perlindungan daripada arasy Allah, yang mana tak ada perlindungan dan tak ada naungan yang lain daripada selainnya di akhirat kelak. Pertama, orang pemimpin yang adil.
Kedua, anak-anak muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Macam mana pun mesti cari tempat surau atau masjid nak sembahyang jemaah. Mesti terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kena Allah, berpisah kena Allah. Itu nak kerja tu. Ya, kan kita baru ni ceramah maulud kan, maulud Rasul. Ya, kita dah dengar dah tu. Nabi kata apa? Belum sempurna. Belum apa? Tidak beriman seseorang antara kamu sehingga aku lebih dikasihi berbanding kedua ibu bapa, anak-anak dan manusia selainnya. Ini jadi penyakit tu sebab sayang ke orang tu lebih daripada Nabi. Kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Baru bahagia hidup. Macam lah. Nabi tak nak nampak, tak nak tengok. Kita nampak bini kita, dia yang lawat, dia yang elok, dia yang laki kita. Contoh kan, Nabi dah ajar sayang dia sebab Nabi sayang isteri. Kita sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Macam tu kaedah dia. Semua sandarkan balik pada apa yang Nabi buat. Itulah. Jadi kasih sayang. Kedua, tolak ansur. Tolak ansur. Bangi. Semua tak betul, semua tak boleh. Tolak ansur. Tengok Nabi je mana. Allah Akbar, itulah. Nabi ni memanglah kan. Ada orang cakap, itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Iyalah bila cakap macam tu, tentu Nabi kocik hati. Dah tentu-tentulah Nabi ni. Nabi kata, Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Mana Nabi bagi maksud Nabi ni, kau tak lebih baik semua, jangan tinggal semua. Apa yang kita boleh buat? Kita buatlah. Kita sayang isteri. Sebab apa? Sebab Nabi sayang isteri dia. Tapi yang satu. Mana? Macam ni kan? Hidangkan air masak. Kan sunnah Nabi itu dapat dia lah. Ya kan? Bukan sebab suruh minta air kopi tak ada. Tapi sebab fikir sunnah Nabi itu air masak. Saya cover siap-siap. Macam tu lah contoh kan. Kan macam tu je. Kan? Menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas. Amanah, semua ada amanah. Semuanya amanah. Suami ada amanah. Kita besok mati, besok 3 soalan Allah Ta'ala tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur. Oh, wahai Rogayah. Ada kan nama Rogayah ni? Tak ada kan? Ada pula seorang Rogayah. Bukan nama sebenar. Kan? Wahai Rogayah. Kau hidup belum berapa tahun? 70 tahun. Ya Allah. Macam mana kau habis kan? Tanya. Macam mana kau gunakan 70 tahun tu? Kota 70 tahun tu kau buat apa? Mengelinjang macam power tanpa kojo kerana alhamdulillah aku dulu kerja ya Allah waktu muda cari duit ya Allah, tetapi kemudiannya bila aku umur 35 40 aku dah mula pergi ke surau, pergi ke masjid ya Allah. Dan semua dia tanya. Kedua, nikmat muda, masa muda dulu buat apa? Enjoy ya, suka-suka main TikTok ya. Main TikTok, tak ada kojo lain. TikTok sikit buat live, sikit buat live. Ketiga, nikmat ilmu. Dapat ilmu, amal tak? Sebar panjang ke tidak? Itu sahabat saya Zaharif dah camah sini. Itu pun dengar. Datang surau, datang majlis ilmu, insya-Allah ada harapan jadi baik. Bila kita dengar tu mesti ada kena 1-2 poin kat kita. Yalah betul lah dia cakap. Lah. Kan? Ya Allah. Keluar pada surau baik pangai dia balik. Contohlah kan. Dalam surau dia dengar. Jadi bila dah selalu dengar, boleh jadi dia berubah. Macam tu lah. Itu sebab kau dah datang surau. Kan? Siapa yang mau datang malam ni, selamat datang diucapkan. Macam ni lah rupa surau kita ni. Selesa kan. Kapet tabal, sujud tabanam muka. Aircon la ilah mengelatuk dia sejuk la ilah Allah. Contoh kan. Syukurlah dapat surau macam ni. Jadi ini rumah Allah. Siapa yang datang lalu-lalukan. Oh seronok tengok kau datang. Dia kalau orang dah lama tak datang surau, tiba-tiba datang, maknanya apa?
Dia tak pernah datang. Dah lama tak datang. Tiba dia datang. Maknanya apa? Nak kenuri. Tu kena faham tu. Dia dia dah pandai dia datang. Lepas tu jangan kita salah. Akal kalau datang ni nak kenuri ni kan. Langsung tak dia ajak dah. Kan? Tapi kita juga dah sonok tengok kau datang. Tapi besok dia dah kenuri. Jangan kau tak datang dah. Datang tau. Cakap elok. Macam tu. Kan? Yang best tu dah lah datang ajak kenuri. Tak kena pula imam. Imam mana imam? Yang dia tanya tu imam. Bengkak imam tu. Imam mana imam? Ni lah imam. Minta maaf lah. Tak perasan Ustaz. Tak perasan nak sama ni kau semayang mana? Sinilah. Apa kau tak perasan nak? Dah imam penanopan. Dah salah imam pula penanopan. Salah pula. Wah kacau ni kan. Macam tu lah kan. Apa? Tu dia. Kan? Amanah. Jaga amanah sebagai suami. Amanah sebagai isteri. Jaga. Kan ada amanah-amanah dia. Macam perempuan kan. Apa amanah dia kat rumah tu? Apa tanggungjawab perempuan kat rumah? 2 saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Rakam tak? Rugilah tak rakam. Tanggungjawab orang perempuan melayan suami dan melahirkan anak. Itu sahaja. Komeh rumah, sontal bilik air, basuh pinggan, basuh kain, sidai, masak, hidang, bagi anak makan, jaga anak, bolo anak, komeh rumah, menyapu. Semua kerja orang lelaki. Sampai ke lantai nganggur kan buat tu. Uyuh lah. Kan dia nak khabar kat kau. Kan? Balik kan dia tanya lelaki. Abang tahu kan tak ada yang tadi. Pasal tanggungjawab orang perempuan dengan lelaki tadi. Abang time tu yang terlalap tu tak perasan sangat lah. Dia kata, dia kata tak perasan. Cuma, ada ayat cuma tak tahan. Cuma, orang perempuan dengan penuh rela hati menanggung tugas bantu orang lelaki untuk buat benda tu. Dan dia buat lagi elok pada orang lelaki. Itu sebab orang lelaki kalau faham benda ni, maksud saya, bila dia balik tengok rumah bersepah, dia takkan marah bini dia. Ni bersepah ni kau tu tak, kepala aku ni poning. Apa sebab kau tak kemas ni? Salah. Tapi dia tengok bersepah lah, sian isteri aku. Tak sompek dia komen. Tak apalah, dia pun komen. Dia pergi ke dapur. Sian isteri abang tak sempat kemas depan ni. Maaf lah bang, anak banyak perangai ni, tak apa bang. Anak tak adalah ramai pun. Anak tu dalam 20 orang. Dia kata. Apa lah. Itu maksud dia. Sekali-sekala kan bagi me time. Dekat isteri. Kan. Nampak isteri tu kan. Pasu pinggan tu pegang tangan dia. Ya. Dia masuk dalam. Biar abang sambung. Boleh suruh orang kopiah. Kan. Dia suruh. Me time. Nak ambil ni duit 2,000. Nak ambil duit ni 500, ambil duit ni 1,000, tak kisahlah berapa pagi. Ambil duit ni. Hari Sabtu ni kau keluar, ajakkan kawan pergi keluar. Pergi rehat. Pergilah. Ni voucher spa muslimah ni pergi. Cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang. Susah ya. Tak susah mana pun. Abang booking ni kau bayarlah sendiri. Hajar, jantan. Dah bayar dah. Contoh. Tu cakap tadi tu, dia faham orang perempuan penat. Macam tu. Tu sebabnya kalau kita tengok dekat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 tu kan. Ku yang Allah Ta'ala begitu di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa yang menciptakan untuk kamu wahai lelaki, isteri-isteri dari jenis-jenis kamu sendiri. Dah memang type kita dah. Memang jenis kita dah tu, orang perempuan tu. Kono dah pair tu. Baru seminggu 2 minggu kau dah lebar. Bini masak. Ono lauk itu. Lempar-lempar jadi perempuan. Lempar jadi lauk. Lauk ni ya, sambal sardin ni. Sampai ke siku jilat hadap Cubalah buat kepelbagaian sikit. Kan? Pagi tolong masuk ke bawah. Tengah hari tolong dadah. Malam tolong sakicap. 10 tolong hancur. Tolong. Makanan biawak kau makan dulu. Kan? Cubalah pelbagaikan. Kan?
Satu lagi perangai ni. Tap order. Order je. Air tangan ni mustahak tau. Saya kawan saya seorang kat Kuala Lipis. Sama ambil law dengan saya dulu masa dekat Shah Alam. Belajar law Shah Alam dulu. Dia masih lagi. Saya pun tak sangka ada lagi kawan saya ni. Pukul 4 pagi setiap hari bangun masak untuk anak dia nak pergi sekolah. Dia masak, anak dia bawa bekal, anak dia tak nak makan makanan kantin. Ada ke tak orang Subang ke? Nantilah, memang tak ada lah kan. Kalau ada tu hebat lah. Orang dulu macam tu kan. Tanya mak-mak lu kan. Pukul 4, 5 pagi bangun dah siap dah sarapan. Tak kisahlah apa. Mihun dah rondam 6 malam tadi, besok dah masak pagi esok ni. Fikirlah. Ya. Itu sebab pendidikan anak ni kan. Anak ni, didik anak ni tiga pendidikan anak kita kena bagi. Pertama, pendidikan jasmani. Jasmani ni maksudnya fizikal. Apa yang dia tolan semua kena cek. Sayang anak kan. Kalau sayang anak, jangan bagi makanan-makanan segera. Macam sausage, nugget, jangan bagi. Bono tu kalau kita panis tu, masukkan dengan bakar tu, ada yang nak kompres jadi bentuk-bentuk macam tu pakai chemical tu. Merangsang sel kanser tanpa kita sadar. Perlahan-lahan yang makan tu. Tu budak-budak muda dia dah tak sihat. Bantai minum air gas yang merah tu, yang itulah. Saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja macam kita ni. Air gas yang warna merah tu lah, yang gantang bulu yang tu lah, yang itulah lah tu lah macam tu ujung kata kan. Itu dia kata kan, minum sikit-sikit sekala je. Masak sekali minum yang dalam cawan yang tinggi ni tu berapa gula tu? 22 sachet. Bahasa orang Subang 22 sachet. Iya, bayangkan. Jadi sekali minumnya kau dah cover seminggu punya gula dah. Macam mana? Tu sebabnya. Ada kawan saya tu istiqamah hanya minum air tu. Daripada kecil, sudahnya umur 20 tahun, macam ni ajari dia. Dia nak ambil ni habis semua kejang, saraf dia rosak habis. Baru 20 tahun. Ya. Betul. Lepas tu tengok anak tu. Nyak menyarap, nyak baring. You hidup Jangan biarkan. Biarlah budak-budak sekarang. Tu salah kita. Bangun, pergi lagi apa ini kita dulu. Orang yang dulu pukul 5 dah macam ni dah silap nak keluar rumah. Pukul 5 nak main bola. Kan? Budak sekarang kita berhalau orang keluar, dia tak nak apa. Dia nak ke rumah ya. Istiqamah, berzuhud betul. Kalau lah main game tu zikir lah kan. Iya, tahan dia kalau main game tu, tak makan, tak minum, tahan. Tak tidur. Allah. Tu saya kembali. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Jalan atas air. Anda tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu lah lelaki. Jangan biarkan. Satu, pendidikan jasmani. Kedua, pendidikan rohani. Ni, dalam jiwa ni, isikan dengan nilai agama. Mak ayah dulu apa? Kau nak jadi kafir, jangan pergi ngaji. Kau yang ngaji. Kita dulu ngaji bukan macam sekarang. Kan ngaji tu, lep datik A, lep bawah A, lep dapan U. Kau ngaji pun baca panjang pendek, dongong, tahu dongong, mana berhenti. Itu lah. Tapi jadi baik. Elok. Oh ya, itu cerita tu. Mana? Orang dulu macam tu. Dalam dengan ramai-ramai pergi ngaji. Tak apa kono rumah yang ajar ngaji ni ustaz ni. Mesti sebelah kubur tak apa kono tak. Kan dulu mengingatkan pada kematian kan. Tak kisahlah. Tapi dulu pergi ramai-ramai. Kan jalan ramai-ramai bawa kadang bawa rehal. Penunjuk ngaji pakai duit landak tu. Jalan golap-golap. Lalu ke colak pokok bulu tu. Apa tu? Mana ada lampu jalan macam sekarang dulu. Kan ya Allah, saya lahir ke kampung Batu Kikir. Ni Batu Kikir. Jadi ke kampung Batu Kikir tu dulu. Saya ingat dengan arwah Wan tu. Cuma jalan golap-golap tu apa bodoh pun tak nampak tu. Pakai lampu celait tu.
Paling best tidur dengan arwah wan, tidur dalam kelambu. My. Simple je. Seronok tidur dalam kelambu tu. Leno tidur. Esok pagi makan nasi sojuk gulai semalam. Macam ni ya. Kalau tuan-tuan ada masa lah pergi kat Somban. Pergi ke Somban ada satu wak lempeng kat jalan pantai nak pergi ke Johor Bahru tu. Wak lempeng tu. Lempeng tu sadap tau. Dia punya kuah ada dua. Kari kambing dengan gulai semalam ni. Gulai semalam tu makna gulai yang masak semalam malam tadi dipanas balik pagi ni. Lain tak dapat. Pergilah. Ramai orang pergi. Masalah. Macam tu lah. Nampak tak? Supaya dari jenis-jenis kamu ni, supaya kamu bersenang hati, tentram, hidup mesra dengannya. Rasa tenang, sakinah. Dan dijadikan antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Kasih sayang dan belas kasihan. Belas kasihan ni bukannya kesian lah, tetapi tak sanggup melihat pasangan tu susah. Macam tu lah. Nampak suami sihan laki aku. Tak ada tidak tinjau dalam beg duit dia. Tak ada duit. Allah. Solid dan dalam tu. Asal banyak warna pula. 100 je tak. Tak ada lah tak RM20, RM30 beli duit minyak motor. Macam tu sian. Dulu kan macam tu. Sian abang. Suami balik tak ada banyak. Besar lah beg balik. Mana? Lepak. La ilaha illallah. Lelaki ni ponik kojo. Orang dulu macam tu je. Abang nak makan dulu ke apa? Mandi dulu. Dah mandi tu dah siap dah. Kan? Siap dah cawan kalau bagi ke suami, bagi gelas siap dengan alas. Macam tu orang dulu. Kapan tangannya kalau hidang air tak ada alih, mesti kena ada alih. Saya tak cakap yang ni dah. Saya cakap kan dia kalau macam ni cawan ni memang kau jual jantan macam tu lah kan. Disiap dengan alas supaya bila kita bagi dekat suami kita tu, jemput minum. Macam tu orang dulu kalau bagi cawan tak ada alas dilempar pocah macam miskin sangat kata. Wah memang miskin pun, tapi maksud miskinnya tu miskin adab. Jadi bila kita ulu kat suami kita, bang jemput minum bang, suami pun ambil. Terima kasih lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah. Betul tak? Ini macam ni lah. Bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Betul. Ada je itu beza dia. Malahan kata Allahyarham Syekh Murtada Mufti Negeri Sembilan dulu kan. Kalau mengidangkan untuk suami ketua keluarga pinggan dengan cawan itu beza dengan orang lain. Suami itu ketua keluarga. Kita nampak benda tu macam alah itu pun nak ibu yoyo pun nak. Tak. Nak saya ingat lagi. Saya balik daripada main bola dulu sampai ke rumah. Mak haus lah mak. Ambil air dan bertais tu. Sebab dulu nak ambil air dan bertais kena minta izin. Ambil air dan bertais. Cawan ambil kat singgi. Terpegang cawan ayah. Ni abah punya tak boleh. Ambil. Tak berani minum gelas abah tu. Hari ni sama cawan IKEA. Kan. Itu saya cakap tadi. Macam tu sekali lah kan. Orang dulu adab pun dulu. Jalan apa orang tua menunduk. Semua ajar tu. Ni dalam hati ni kata didikan agama ajar. Tu sebabnya bangun pagi solat subuh sama-sama berjemaah solat subuh. Lepas tu kesilapan ni bila pagi solat subuh, anak bang. Kadang suami nak tahu, anak mana anak? Sian bang, anak tak boleh tidur. Biarlah. Itu silap tu. Anak walhal anak-anak yang usia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun lebih mudah diasuh solat subuh berjemaah berbanding anak-anak yang berusia 40 tahun ke atas. Faham? Itu dah korek betul dah tu. Kan? Azan boleh. Azan.
Janganlah. Okey, sambung ya. Tu yang kata tadi. Mana kata dalam hati tu tadi kena terapkan pula pendidikan rohani. Tu yang kata tadi, semayang sama-sama, suruh anak mengaji, tanya anak tu dapat ngaji belum hari ni. Dulu saya ingat kan orang dulu memang saya tu mana sampai ya arwah abah tu. Mengaji tu, ambil Quran ngaji tu. Tariklah. Kita kan so pendek, ambil cancel lah tawal. Cancel lah, mau terang cancel lah. Ambil tawal tu tutupnya ngaji. Itu orang khatam tu pagi petang malam. Dan kau orang lain tak ada ngaji jam tu. Dan kenapa lah kau jap-jap ngaji kan? Dulu.
Itu salam cium tangan dengan orang tua. Lalu hormat tunduk lalu depan. Lalu belakang orang tua pakcik numpang lalu belakang kan lalu depan. Orang tua dulu percaya lalu belakang ambil ilmu tu kan. Macam-macam ni boleh kan. Salah. Tapi macam tu hormat macam mana. Orang dulu jumpa tu, cik sihat cik kan. Itu yang kedua, pendidikan rohani. Ketiga, pendidikan akhlak, adab. Nampak? Ya. Dekat belok jumpa mak ayah orang pun tahu. Pakcik dah ubat belum? Nampak tak sihat ni, dah ubat belum? Dulu. Sekarang apa peduli ni tak? Dulu, Assalamualaikum, salam. Cik, mak ada? Ada cik, masuklah. Tutup TV, pergi berlapur. Cakap dengan mak, jangan lemah lah mak. Cerita tengok sadap ni. Tak ada mana kau jawab ada berat. Ya Allah, ajak kedui sikit dia. Tapi berat cerita. Tapi macam tu lah kan. Hormat. Sekarang. Assalamualaikum, salam. Mak ada? Ada cik, ikut belakang kata. Dia suruh orang tua tu ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah lah tu. Rumah teres tengah kau suruh orang tua tu ikut belakang. Patut-patut dah rumah ini mana pula salah rumah kira lah balik semula. Di mana? Nah, itulah dia. Jadi itu saya kata paling senang sekali nak ingat ketua-tua ni nak wujudkan keluarga bahagia ni ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Apa maksud kunci rumah nombor 1 tadi? Sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Itu kunci dia. Bangun pagi subuh sesama, kejut suami, kan? Ini yang perempuan kadang mentang-mentang lah dia paling rajin sekali kuliah duha muslimat. Dia ajak kelas mengaji lah, kelas fardu ain semua dia. Orang lelaki ni bukan apa, dia ramai dah hafal. Jadi dia punya pengajian dia tinggi, lain sikit makam itu. Jadi orang perempuan ni dia terpaling lah kan, terpaling mengaji, terpaling pandai itu yang bangun pagi di semain seseorang itu. Ambil wuduk tu. Allah. Bismillah. Sampai dia bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu dia lap muka, dia pandang suami dia katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sadap kau. Kejut suami tu semayang sama-sama. Semayang berjemaah. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau ni mengejut ke mengajak aja kan? Kau tapi payahlah ustaz dia nak bangun ustaz. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, apa api mana? Api neraka. Jangan macam tu ada togak itu. Kau ni comel lah. Tapi kalau suami bangun tu pula, janganlah tahu-tahu nak jadi imam. Bangun-bangun kumuh-kumuh ambil wuduk tu jadi imam. Dengan air diubasi dengan apa. Anak belakang dah ready dah. Dengan apa pun dia cakap. Dia nak sebut lurus dan rapatkan soft ke anak. Anak apa bodoh khabar-khabar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu senyap. Anak bukan senyap bahan. Bini kat belakang memutur orang tua ni. Langsung bini bagi signal. Waladhdallin. Dah habis Fatihah. La ilaha illallah. Dalam lolap-lolap tu dah habis Fatihah. Cubalah masuk bilik air tu, gosok gigi, mandi, sogar-sogar sabun, shampoo. Dengan adab Allah ni. Wangi-wangi. Kan? Lepas tu ambil wuduk. Istawu sufufakum lurus rapatkan saf. Steady bah. Allahu Akbar. Anak pun heran. Wih, ada gema. So, bila abah pasang speaker?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Tengok bau botol. Nampak tak? Bercahaya rumah tu kan. Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Beza rumah dengan kubur, bezanya lantunan ayat suci Quran termasuklah waktu semayang tadi. Kita baca ayat Quran. Nampak tak? Sampai waladhdallin. Amin. Anak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu dah surah Abah baca apa. 20 tahun tu lah. Dah tak ada surah lain. Tak apa. Janji je imam. Nampak tak? Lepas tu yang paling mahal sekali bila semayang sama-sama ni, doa. Itulah yang paling mahal sekali. Bila doa tu kan, Abah dapat doa. Dia Arab, dia campur Melayu. Mahal betul. Dengan sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Ini apa lah kau jual bah itu. Doa ni mana? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak semua pandang mak. Dia nak tengok reaksi mak. Mak kat 8 sibuk pula nak mak. Iya, nampak tak? Tahu doket tau. Doa tu sebab dia faham. Kan? Bacalah yang Arab, hamdan hamidin hamdan syakirin. Tak apalah. Allahumma inni na'udzubika minal hamdal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Baca semua tu, tapi itu salitlah Melayu sikit. Ya Allah, aku juga sayang anak sulungku Long. Ya Allah, Long nama kau lah Long. Nama anak tu. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah. Nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alam. Ya Allah, tahu tak apa. Jawab. Perasaan tu dapat diluahkan. Ya Allah, sesungguhnya anak sulung kami ini harapan keluarga. Ya Allah. Long pandang adik-adik. Dia bakal menduduki perpisahan SPM tahun ini, ya Allah. Kau berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Long. Orang tanya, kenapa Long? Subjek ambil 9 ni. Abah pun tak tahu nak ambil subjek berapa. Salah, tak kisahlah. Doa. Pasal nak kalau kita dengar imam-imam, ada imam-imam yang kampung, imam adalah setengah tompek tu. Dia doa dia antara doa dengan tak doa. Mana tak? Alhamdulillah hamidin mazidah ya rabbana karim azim sultanik ridha kal jannah. Benar tak? Benar kan? Jadi kalau suami kita doa macam tu, bahasa Melayu, hati-hati. Ya Allah, kau berikanlah aku, Allah, aku dah lama ingin, ya Allah, pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Ini kat belakang, amin, amin, amin. Amin, ya Allah, makbul. Jadi kan, besok dah bawa balik seorang. Sampai hati abang, bukan kau yang mengaminkan malam tadi dia kan. Tu. Dia lepas ni kalau dengar tak jelas, Allah, kuat sikit. Alah. Lepas tu kalau nak togur bini, nak togur isteri dalam doa pun elok juga. Kita bukan tak boleh togur depan kan, tapi bukan takut bini, bini menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Bini ke belakang faham. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Bini ke belakang dia pun sama. Menyawat, tetap menyawat. Nampak tak? Solat sama-sama.
Kedua, makan sama-sama. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Tengok Nabi macam mana Nabi makan bersama. Macam mana? Makan sama. Allahu Akbar. Bila makan sama-sama, duduk semua anak-anak semua ada. Iya. Rezeki tau, anak ramai rezeki. Apa masalah? Orang sekarang 3 je. 3. Orang perempuan kalau nak tutup kilang jangan suka-suka sendiri tau, bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru aja main-main. Cawangan baru dibuka. Main. Hati-hatilah. Ya. Ada orang rezeki anak ramai, biarlah. Ada orang rezeki anak 2 orang. Tapi dua-dua baik. Ada orang rezeki anak seorang, ada orang rezeki tu rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Pasal bagi salam, menyaut beranak lah. Yang faham, tak faham, sudahlah, payah cerita lah. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Mana nangis ni pun doktor, malu. Doktor pula malu lah. Anak saya kat rumah dah 10. Dalam perut ada lagi. Dia kata biarlah kak, anak tu semua rezeki. Yelah doktor, masalahnya timing pun dah lari. Timing lagi macam mana lah. Hari tu masa nak lahirkan anak yang ke-10 tu, tak sempat sampai hospital. Beranak dalam ambulan. Malu saya. Tak apa kak, tahun lepas lagi teruk kak, dalam lift hospital 3 doktor menghadap kan. Itu pun saya juga. Dia juga rupanya. Tak apalah kak, rezeki semua anak tu. Yalah bila anak dah besar-besar. Sekarang dalam mesej grup family tu, sekarang telah masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Seorang 500 kali seboleh, tak 5,500. Tak ada contoh lah. Nampak tak? Rezeki. Saya cakap tadi, makan sama-sama tadi. Ramai. Kita ramai tak tahu. Anak, bah nak lauk telur tu sikit, bah nak ikan, kita cubit, lauk letak kat pinggan anak. Ambil ni letak pinggan anak. Bagi air, tuang air kat anak. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu dah. Bang, nak ikan tu sikit bang. Suami pun ambil. Buka mulut. Abang. Malulah. Malu apa pula? Awak kan isteri saya. Yelah. Dia berap, dia suapkan bini dia. Anak tak pernah tengok. Huyo. Dia kata, kemesraan tunjuk depan anak. Apa masalah? Nampak tak? Kita jangan cari kesempurnaan. Nabi kata, kalau ada satu perkara yang tak kamu sukai pada pasangan kamu, maka pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan dia. Tu dia. Orang perempuan kan, tu marah dia kan. Hobi orang perempuan kat rumah ni berceramah walaupun tak ada tajuk. Aduh, ya Allah ni perempuan sempah ni apa semua mana jadi ni orang tang dia bagi. Ya, orang perempuan macam tu. Tapi pernah satu ketika kisah Israiliyat yang disampaikan dia sampai ketika zaman Saidina Umar. Ada seorang sahabat yang tak tahan kena bebel dengan bini dia. Tak boleh tahan. Aku kena mengadu dengan Umar ni. Sampai ke rumah Saidina Umar, bayangkan Saidina Umar panglima angkatan tentera paling garang dalam sejarah Islam. Sampai ke rumah Saidina Umar, dia tengok Umar pun kono dengan bini. Lah, dia pun kono. Tak jadilah aku ngadu tadi. Dia pun nak balik Saidina Umar nampak sahabat, apa cer? Tu saya lah cakap. Dia tanya tu, apa cerita? Dia kata, aku nak mengadu dengan kau, bini aku membebel kuat betul dengan aku, tak tahan. Aku pun nak gaduh dengan kau. Tengok-tengok kau pun kono dengan bini kau tu, tak jadi aku ngadu tu. Umar kata apa? Apa sangatlah yang isteri aku bebelkan itu nak dibandingkan dia jaga anak-anak aku. Apa sangatlah yang dia bebelkan itu nak bandingkan dia jaga makan pakai anak aku. Apa sangat yang dia bebelkan tu dia jaga makan pakai aku, dia jaga aku, dia masak untuk aku, dia jaga makan aku, dia layan aku. Apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak orang perempuan? Mengaku banyak cakap. Tu dia cakap kan. Orang perempuan dia cakap paling banyak pun. Paling lama 4 minit. Iya paling lama 4 minit. Dia ponek kan dia minum air. Lepas tu dia sambung balik tu tak tahan tau. Nampak tak? Ya. Dia marah pun dia masak. Lempar-lempar jadi.
Lempar sayur jadi daging, jadi duit tu. Mana tu? Mana? Hanya tu. Makan sama-sama. Ketiga, tidur sama-sama. Ini mustahak ni. Saya yang memudah ni saya tak risau dah. Yang tua ni. Banyak betul komplain. Sian lagi dihalau keluar. Pergi tidur luar. Memakak kata keluar gila. Ya Allah. Menyamak. Pergi tidur luar. Jangan. Sian suami tu dah lah tak ada toto. Tilam tak ada. Tidur tertika. Selimut tak pula ada. Tarik kain ihram mau balik umrah. Selubung dah putih. Yang bini nak kencing 3 pagi keluar jenazah siapa pula keluar. Elok lui. Layan tu baik cara tu. Tak kisahlah tidur sesama. Ya malam ni tidur sesama tahu. Sian betul. Tu tengok ramai lelaki hana-hana atau pangkat tinggi-tinggi. Kan? Lelaki kawam, saya buat forum itu. Tak bisa dakwah kat Saman. Lelaki kawam, lelaki ni ketua, lelaki memimpin. Dalam bilik macam tak sedekah. Dalam golap tu, tolonglah. Yang perempuan tu, penat lah, sibuk lah. Kamu ni tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Dia tahu lelaki tu lah. Iya. Dia tengok Nabi macam mana. Oh, Nabi dengan isteri Nabi. Oh. Kalau minum tu, tadi kau minum dekat sini kan, tengok bekas bibir isteri dia. Kau dekat sini kan, aku pun minum dekat sini. Nampak? Kita boleh nak buat. Tadi kau minum sini kan, aku pun minum dekat sini. Umat bau mulut kau tak kena. Itulah tak gosok gigi macam mana pula. Lagi satu lagi perangai kan. Tadi kau minum sini kan, dia tak perasan dah lama dah minum, dia pun ambil gigi dia dalam tu ada gigi. Goma betul orang tua ni merendam gigi dalam cawan ni. Oh my. Kan doktor bergigi tu dah bagi bokeh tu. Yang kau rendam dalam cawan kenapa? Kalau lemah jantung orang tua tu, gigi dah habis. Tu dia cakap ni fakta ni. Nampak tak? Tidur sama-sama. Kalau kau ambil, jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, tutup tingkap, naik motor, round satu taman. Jom. Lama dah kita tak jalan sini. Sampai dekat luar tu dah keluar pada taman. Tap. Tayar bocor. Kau ni BLM bawa lebih muatan. Turun. Jauh lah nolak motor. Kau dah tahu malam dah tutup. Kau dah yang bini jalan ya Allah, orang lah helmet ni, buka lah helmet. Buka lah tudung nak kombang satu jalan tolak ada jiran nampak semua tutup tingkap. Besok dia togo lagi. Malam tadi kau yang tolak motor malam tadi. Akulah. Kenapa lah? Kau jago Kenapa lah? Aku tengok ada lembaga ikut kau tu. Tu bukan lembaga tu bini aku tu kan. Satu, saya kata tadi kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Dalam hadis yang lain Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Cari. Tak kisahlah kojo jadi pengawal keselamatan. Tak kisahlah kojo jadi tukang kebun. Tak kisahlah kojo jadi kerani. Tak kisahlah kojo biasa-biasa. Apatah lagi yang pangkat tinggi. Tapi ceritanya yang penting rezeki yang halal. Baru pagi tadi saya cerita pasal apa camah integriti. Saya tunjukkan beberapa contoh kes. Ya, tak berbaloi, janganlah. Sanggup ambil duit yang bukan-bukan ni. Ada seorang daripada badan agama lah, saya tak nak sebut lah kat pejabat mana, saya tak nak sebut. Dia kena tangkap sebab penyalahgunaan wang. Dia kena tangkap bila pegawai SPRM datang kan, pegawai SPRM datang, rupanya isteri dia baru aja 2 minggu meninggal dunia, anak 5 orang kecil-kecil lagi. Pegawai SPRM ni nak tangkap, guna anak kecil terpeluk pakcik, boleh tak jangan tangkap ayah kita orang. Sedih je tau. Susah, jangan. Lepas tu pegawai SPRM ni cerita kat saya, dia orang kumpul duit seorang sikit,
Kan nak tolonglah bantu mana yang beli anak-anak orang ni. Macam mana orang tu ni? Macam-macam. Kan? Cari rezeki yang halal. Tu maksud dia. Kunci pejabat tu. Meniaga lah. Kan? Kontraktor lah. Tak kisahlah. Tapi tak usahlah guna jalan-jalan belakang. Kan? Memberi rasuah, menerima rasuah. Dua-dua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan. Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, kata Nabi, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa mati, satu hadis yang lain, barang siapa mati dengan keadaan dalam perutnya ada benda-benda haram, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Tu dia, cari rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Bawa pergi surau. Ini kata, demi nak mewujudkan anak yang soleh-solehah, alhamdulillah, saya dedahkan anak saya dengan pelbagai aktiviti. Termasuklah anak saya masukkan dia dalam pertandingan bintang kecil. Kan tak kono. Pertandingan menyanyi pula kojo Macam tadi kan, kita didik anak-anak kita, jom sembahyang subuh berjemaah. Macam mana pun sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah kita buat. Kita nampak macam tak ada apa-apa tau. Satu hari tu kita dah dalam kubur, dah mati. Kan? Anak kita kahwin, dia cakap dengan bini dia, ya, besok kita solat subuh berjemaah, nak tak? Tiba-tiba je bang, tak adalah bang, teringat arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Anak buat sebab ayah tawarapkan nilai tu. Mengalir tak pahala tu? Mengalir. Ini tak bang, esok petang kita karaoke nak. Tiba-tiba lah, arwah dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Mampu. Lain pula saham yang dia bagi tu. Nampak tak? Hala tuju, bawa keluarga. Hantar anak masuk sekolah tahfiz. Kan, bagi anak masuk sekolah agama. Mahal lah ustaz sekolah agama ni. Waduh juga mahal lah. Kan, sebulan kalau anak sekolah rendah swasta yang ada sekolah agama sampai 500, kalau Subang Jaya ni 700 pun ada sebulan ni. 500 ke 700 sebulan, mahal ustaz. Berkira dengan siapa? Berkira dengan Allah. Percaya cakap saya, bayar 500, bayar 700, tetapi kalau anak kita besok bila dewasa kelak terbabit dengan perkara-perkara yang merosakkan akhlak, terbabit dengan perkara-perkara maksiat, jenayah dan sebagainya, bayar 10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Saya ceramah dekat area-area sebelum Shah Alam ni. Dah satu tempat ni kan, lepas sembahyang maghrib, sebelum nak start ceramah, ada seorang lelaki duduk sebelah saya. Wah, dia kalau dah rokek-rokek ni, nak ambil gambar lah ni, saya ingat macam tu lah. Lepas tu dia cakap, Ustaz, ya, lepas ceramah nanti saya nak jumpa, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah, saya nak balik. Dah menangis ni, wah apa hal pula ni. Lepas tu saya pun bagi nombor telefon assistant saya. So dia message. Itu dia message lah, dia beritahu yang isteri dia curang dengan 2 lelaki. Dia masuk aplikasi berkenal-kenalan ni lah, ada apps dia kan. Masalahnya dia dah beberapa kali terlanjur dengan kedua-dua lelaki tu. Lepas tu saya kata, hari ni payah tu sebab cerita di hala tuju ni daripada awal. Cerita banyak yang macam tu. Tu yang saya ceramah akhir-akhir ni banyak sangat kat Putrajaya ke, ceramah kementerian-kementerian, elakkan skandal, batas hubungan ikhtilat, cerita pasal tu lah. Banyak sangat sekarang. Dulu-dulu ada yang dipanggil tu konsep lunch husband. Maknanya dia berhubungan, dia bercinta dekat pejabat, tapi bercinta tu sekadar minum sama-sama. Tetap salah. Minum sama-sama, mesra bila bercakap. Tetapi hari ni dia punya level tu, dia up lagi, dia siap check in. Betul tu yang telefon, ada yang telefon radio kan, radio Sinar ke daerah tu, dia telefon, dia kata dia selalu kerja outstation.
Dan dia baru dapat tahu 6 tu, 4 daripada 6 orang anak yang ada kat rumah tu bukan anak dia. Macam mana sampai tahap tu dah? Cakap apa? Tu sebab tolonglah tu. Hala 7 ni. Bawa anak. Bawa semua keluarga datang pergi. Lepas tu saya sekali kat rumah tetapkan. Okey, malam kami malam Jumaat kita sembahyang jemaah sesama baca Yasin. Tak kisahlah. Buat hala 7 ni. Dasar dalam rumah macam mana? Nak pilih menantu strict kan. Ingat tak macam mana dulu Husam bin Noh, dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Husam bin Noh kata aku nak cari menantu untuk anak aku ni. Maka kata Mubarak, kalau nak cari pertama janganlah kau cari disebabkan rupanya. Sebab itu perangai orang Nasrani. Dia nak tengok yang lawa-lawa, yang elok-elok je. Perangai orang Nasrani. Janganlah kau ambil hanya sebab keturunan dia semata-mata. Sebab itu perangai orang Yahudi. Jangan kalau aku pilih sebab dia kaya, sebab dia banyak harta. Sebab itu tanda orang gila dunia. Tapi nak cari macam mana? Carilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Payah cari. Cari. Tak jumpa macam ni lah Mubarak. Senang-senang kau lah kahwin dengan anak aku. Mubarak ni Arab Badui. Hitam betul, metalik, berkilat muka kan. Tapi rezeki dia sebab dia baik tu dia kahwin dengan anak dia. Mubarak ni dia punya amanah sampai jaga ladang buah dia. Usam bin Noh kata kau jaga ladang buah ni, aku nak pergi berdagang ni. 3 bulan tak balik. Kau jaga ladang buah aku ni. Baik tuan. Lepas 3 bulan dia balik. Mubarak kau potik 3 biji buah paling manis bagi aku rasa. Potik buah pertama, potik buah kedua, potik buah ketiga. Pertama masam, kedua pahit, ketiga pahit. Apa cerita kau ni? Aku bagi kau jaga ladang buah ni, takkan kau tak tahu mana masam mana manis? Demi Allah, kau pesan kat aku itu suruh jaga, kau tak pernah suruh aku rasa. Macam tu mana? Cuba kalau kita jaga ladang musang king 3 hari je nak. Memang habis satu-satu asal gugur try kau busuk kau ambil makan kan. Siap ajakkan kawan sekali. Tu cerita tadi tu. Hala 7 tu. Hala 7. Kenderaan ni pandu nak bawa pergi mana. Dan bila sebagai isteri pula yang duduk sebelah, bila suami tu dah tersalah jalan, maka beritahu, bang, salah jalan ni bang. Abang kau dah macam ni. Macam tu. Abang sebagai suami, abang kena jadi imam. Abang imam saya. Tentu. Galak. Abang tak pandai. Tak apa bang. Tak pandai kita belajar. Itu. Ini sahon. Mentang-mentang lah dia pandai. Abang jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekong duduk belakang. Apa hal lah pula? Jangan macam tu. Nampak? Hala 7. Yang keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak dapat masuk syurga, satu je kunci dia. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Tapi itulah dia waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi naik satu tangga, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim salah satunya. Bila jumpa Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim cakap kat umat Nabi Muhammad ni? Dia cakap dengan Nabi kita. Apa dia cakap? Belum pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Paling miskin sekali. Umat kau lah wahai Muhammad. Miskin. Kurih koreng. Apa maksud kurih koreng ni? Amalan. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Tu aja. Mengaku ke tak mengaku? Termasuk dia bercakap ni. Dia bercakap orang. Kalau jumpa ustaz yang datang, jumpa ustazah mesti satu ayat. Ustazah ada tak amalan-amalan yang sonang-sonang yang pendek-pendek? Tak yang pendek-pendek, minta. Iya. Imam tadi tengok lepas sembahyang ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu, Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Berapa kali? Berapa kali imam istighfar? 3. Malam ni rajin nak seboleh buat. Astaghfirullahaladzim. Alah banyak lah istighfar dalam hati. Bila lah nak mati imam ni? Tak tahu salah tu. Macam kita kenduri tahlil kan? Kenduri tahlil. Ada tu ramai ni bergaduh kan tahlil ni. Sebab kenduri tahlil ni, siapa buat kenduri tahlil semua neraka. Ilaha illallah. 2 pahala paling besar baik kenduri tahlil. Yang pertama zikir, yang kedua makan. Pertama zikir, betul. Kalau tuan-tuan pergilah ke pondok Syekh Murtada, kalau kat Seremban lah belah-belah kebanyakan yang Seremban. Tahlil tak ada pendek-pendek tu. Oh, iya. Macam-macam zikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Panjang. Sampai tu.
Sampailah hujung tu. Abdul Zikri falamu annahu la ilaha illallah. Semua dah logo dah. 1000 kali balun naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah. Tu dah ponik seorang tu. Kalau tak zikir banyak macam tu, kan? Kek rumah belum tentu baik sendiri. Betul tak? Tu ya. Kalau tak mampu, tu, tapi ada orang cakap tu, menyusahkan tuan rumah aja buat kunut tahlil ni. Tak ada wajib pun. Nak buat, itu saja. Tak mampulah buat kat rumah, buat kat surau. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Janganlah memandai khabar macam tu. Betul tak? Kata kalau arwah Syekh Murtadah tu, yalah biar ada zikir panjang, barulah berbaloi udah galah kat dapur tu. Lepas tu pahala makan tu sebab tuan rumah niat sedekah. Itu ya. Nampak tak? Iyo, kurang-kurang mihun kan? Itu. Macam malamnya takkan mihun. Macam tu. Booking Samsul Mat bukan senang tu, berapa bulan takkan mihun kan. Tak ada saya saja tapi kadang makbul tu untuk malas cakap tu. Takkanlah saja je. Makanan dah ready ke? Kalau dah ready makruh camah lama-lama. Sikit-sikit. Jadi mana kata kunci syurga beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang Nabi Ibrahim masa tu tawarkan kepada Nabi kita, dia kata suruhlah dia, itu adalah khazanah daripada syurga yang turun hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Iaitu apa? Kata Nabi Ibrahim, suruhlah umatmu menanam tanaman-tanaman syurga. Apa tanaman-tanaman tu? Itulah dia, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan satu pandangan lagi, subhanallah hamila wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Amalkan tu. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci. Maka mainkanlah peranan masing-masing. Rumah tangga bukannya konsep penswastaan, kan? Dia tapi sebaliknya kerjasama, sama-sama berkongsi tanggungjawab. Tu yang tajuk lelaki qawam begitu. Yang jadi isu sekarang adalah bila suami tu bekerja, isteri pun bekerja, malahan isteri tu pangkat dia lebih tinggi, CEO, COO. Lepas tu dengan dia punya pangkat lagi, adakah perempuan pula dah jadi qawam? Tak. Prinsip tetap sama, mungkin pelaksanaan tu kita adjust sikit. Itu yang ada satu tu, isterinya pengetua, suami tukang kebun, sekolah yang sama. Suami dia kata apa? Suami dia cakap, di sekolah jangan sekali-kali, don't you ever treat me as your husband. Steady lelaki dia. Jangan layan aku seperti suami ketika berada di sekolah. Professional. Baik bang. Sampai ke sekolah, mat kau angkat pasu tu sini mat. Tu sini. Cepatlah sikit. Macam tu lah. Baik puan suami dia. Sampai ke rumah, assalamualaikum abang, sorry tau tadi. Tak apa, faham. Tolong gantungkan jaket abang ni. Jaket tukang kebun. Itu maksud dia, kan? Walaupun macam tu dia faham. Dia ketua. Lepas tu cakap, abang nak coffee, tea, omi. Pak steady. Nampak tak? Barulah betul. Dalam pada dia bekerja, walaupun dia penat, tapi tetap bermanja di sisi suaminya. Yang tu. Nampak tak? Bermanja-manja. Komunikasi dengan baik. Bi'ah salihah. Pergaulan yang baik. Nampak tak? Suami siap. Pergi mana Abang Haji? Surau. Janganlah ambil balik. Iya, kajap je. Jangan risau. Semayang maghrib kajap je. Kalau abang nampak imam sabar atau perempuan kan, abang tahan. Biar abang jadi imam. Imam sabar tu bacaan pun sabar. Jadi tu yang dia kalau malam ambil balik kan. Macam tu lah. Kan elok tu. Pergi mana Abang Haji? Kan elok punya tu. Pergi mana atuknya? Lain. Pergi mana atuknya? Surau buta. Kan lain dia jawab tu. Tu sebab mesra panggil. Tengok Nabi panggil isteri Nabi apa? Ya Humairah. Wahai pipi yang putih kemerah-merahan. Balik kan buat. Wahai pipi, tak apa color pipi kau ni kan? Tu merah, putih, merah, biru pun ada.
Ya kan? Yang tu. Jadi dalam pembinaan keluarga ni adalah merupakan satu proses. Dia bukan tiba-tiba. Dalam rumah tangga ni dia perjalanan sebenarnya. Dalam perjalanan tu kita akan melalui pelbagai rintangan, onak dan duri. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari pada ujian dan dugaan. Tentu ada 5 perkara install dalam hati dalam rumah tangga ni. Pertama, sabar. Kau nak sabar banyak. Orang lelaki kena sabar, orang perempuan. Ulama terdahulu dah gambarkan macam mana orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun, dan lelaki pula tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan itu. Kalau kita cuba luruskan juga, dia akan patah. Maka lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Orang perempuan complicated, itu biasa. Orang perempuan tu, kalau saya kata ya, maknanya tidak, kan payah tu. Macam mana nak melayan dia, cakap. Tu, sabarlah. Yelah. Macam tu ya. Sabar tu bawang lelaki banyak diam. Elok macam tu. Dua-dua berlawan tak memang gaduh. Bayangkan saya ceramah itu kat Hospital Sungai Petani tahun lepas. Kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Bersempena hari mental sedunia. Rasa-rasa? Macam tu lah. Tu pertama. Sabar. Kedua, syukur. Alhamdulillah aku ada isteri. Alhamdulillah aku ada suami. Alhamdulillah aku ada keluarga. Syukur. Nabi pesan apa? Kalau seorang tu tak boleh bersyukur dengan sedikit, maka dia takkan boleh bersyukur dengan yang banyak. Sebab software ni dah 2 dah. Sabar, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Jadi satu benda adalah hikmahnya ni. Dalam keluarga adalah hikmahnya ni. Anak, ya Allah, apa tahu Rizak peksa kau, apa tahu mana kau ikut siapa bangang kau ni. Rupanya ada hikmah. Rupanya anak kita ni dia bagus pula dalam bab kemahiran TVET. Sekarang kan rupanya tu dia tengok, dia repair aircon. Dia tengok pun dia tahu aircon tu on ke tak on. Bayangkanlah tu tak payah belajar tu orang kan. Tak payah belajar tu. Saya salah tapi tu ni kau ni masalah mesti tersumbek ni host dia dia tahu. Nampak tak? Ya. Berjaya dia dalam bidang tu. Yang bak kata orang bak hikmah ni kan, yalah dulu anak ramai, anak sikit ada hikmah. Ada seorang tu hikmah dia kahwin awal. Seorang tu kahwin lambik kahwin tapi dapat jodoh terbaik. Ada orang tu tak kahwin. Hikmah dia apa? Dapat jaga mak ayah sampai ke akhir hayat. Semua ada hikmah. Kan? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kompak redha. Redha. Apa beza redha dan pasrah? Samsul Ubat tanya, Samsul Ubat jawab. Pasrah menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit. Redha menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Saya lakon dengan nak bagi faham. Ini pasrah. Nak buat macam mana kan? Dah ni jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan memang tak ada mana perempuan suka keadaan ni. Tapi demi anak-anak akak terpaksa terima. Itu pasrah. Redha pula ada senyum sikit. Mungkin dah ni rezeki akak. Akak kena redha. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil. Jaga kami semua dengan baik. Mudah-mudahan kami semua dapat masuk syurga dengan abang bersama-sama. Orang lelaki yang risau, tu takkan berlaku. Itu hanya contoh untuk bagi faham saja. Dan yang kelima, yang kena ada ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang Melayu ni pelik sikit kat Malaysia. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas. Dia takkan sambut terima kasih tu. Dia takkan heboh pasal terima kasih tu. Itu sebab kalau orang pergi sembahyang jenazah, dah sembahyang jenazah tu dah habis tu kan dengan zikir. Ada di keluarga tu yang mengacau ikhlas orang sembahyang. Time tu lah kau sumek and duit tu. Zrap daripada dia ikhlas tadi yang fikir. Berapa ni? Tunggulah time lain kau nak bagi. Zap dia tinyau RM5 tu. Awak dah habis jangan air tu cakap tadi.
Kan? Macam tu lah kira. Ikhlas. Dan satu lagi maksud yang paling mendalam tentang ikhlas ini, buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan daripada Allah sahaja. Layan suami, masak untuk suami, orang perempuan pahala cukup banyak. Masak, dah tahu dah nak kopi. Tahu dah. Batuk tahu, jawab tahu dah. Abang kalau batuk teruk tu nak kopi tu. Bagi pahala. Masak, beranak, ya Allah pahala. Tu sebab jangan mengungkit-ungkit perempuan. Rugi. Macam sebab tu abang. Hari-hari masak untuk abang. Malaikat pun padam. Hari-hari masak padam, palu. Buat kopi, minta darah kopi. Buat kopi, padam. Selahirkan 7 anak tu abang. Bayangkan pahala beranak tu. Kan? Pahala syahid tu beranak tu. Habis padam. Mengungkit. Macam tengok orang lelaki. Mana nak mengungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa bodoh pula nak ungkit. Jadi orang perempuan lepas ni kau marah pun. Macam-macam dah saya buat. Macam-macam dah pengorbanan saya buat. Apa ni? Lu fikir sendiri contoh. Jangan sebut. Jadi tak adalah kena tolak makah. Faham tak? Macam tu pula. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan sekalian. Saya ni jadi faham kehendak audiens saya. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu saya faham lah tu. Makna ponek benar dah tu kan. Jadi insyaAllah. Jadi susah lah kalau saya tahu macam mak. Saya faham insyaAllah ya. Ikut banyak ni nak cerita ni. Mana kena panggil lagi confirm. Ya. Tahun depan lah pula kan. Terima kasih lah banyak. Mudah-mudahan bak kata orang, jarum patah di dalam poti baik menjahit kan bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dia mengerti. Upaya penawar bertahun-tahun. Ya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi itu saja daripada saya. Sikit makluman. Saya dah maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, singgah-singgahlah. Adalah booth. Ada meja ajaib kat luar tu. Atas meja tu ada barang. Bukan tu diambil, tapi tu dibeli. Jadi jangan main sauk buat balik kamu. Tu kena beritahu. Yang pertama ada sambal crispy mengidap tu air tangan Mak Samsul Debat. Yang tu crispy dia tak pedas pun, dia crispy. Jadi siapa ada gigi palsu tu pakai gigi dulu baru kunyah. Kan kau tu luko gusi kan. Dan begitu juga ada yang satu lagi tu sambal acur tu pedas. Sebab cili api pun daripada Yogyakarta. Memang pedas. Jadi yang tu dua-dua tu ikut kan satu harga satu botol tu, satu bekas tu RM15 dulu. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Maknanya tak naik harga. Kemudian ada minyak wangi SD perfume. Samsul Debat perfume boleh bawa solat, tahan lama, RM35 sebotol. Jadi satu tagline, tak mandi pun wangi. Kemudian ada satu krim, krim herba. Mana sakit lutut, mana yang sengal-sengal badan. Krim herba Al-Am ni kombinasi susu kambing, habatus sauda, buah bidara, buah zaitun dan minyak pati halia. Bau dia wangi, dia sekejap aja panas, lepas tu dia sejuk, dia tak melekit, dia tak ada bau tengit macam minyak angin biasa. Yang ni krim ni hari ni harga dia RM165, beli satu free satu. Cuba tengok kan, botol cantik, bekas, elok, bawa ke mana-mana. Begitu juga ada ni apa kurta terbaru Samsul Debat, ada logo SD. Dia ada saiz 5XL, 6XL pun ada. Itu launching RM79.90. Hari ni kita offer buang 90 sen. Baik tayar ada. 175, 2 140. Begitu juga ada susu kambing Al-Am. Ni memang recommend. Susu kambing Al-Am ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Madu-madu lebah lah, bukan madu yang berdiri tu. Yang bagus susu kambing ni, yang pertama tak ada bau hamis langsung. Sebab dia tak pakai kambing Subang dah. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Netherlands, daripada Holland, Belanda. Tak ada bau hamis. Dia sangat baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali pagi sampai petang pun tak masuk angin. Dia juga baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kobai-kobai. Mana mak ayah dah mula semain kat kursi, cuba amalkan. Sebab Imam Masjid Fadah Palung Dua Oleh tu kat Jompol tu 6 bulan semain kat kursi. Lebih semain macam esok. InsyaAllah ikhtiar ambil yang original tu. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit alergik. Ingat tau, minum bukan mandi, minum. Dia juga baik untuk orang perempuan yang mengandung, untuk ibu dia, untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama apa bondo. Tak satu 45, 2 80. Susu kambing coklat baik untuk anak-anak belajar. Kopi susu kambing semua generasi memang suka, sedap. Itu kat luar tu susu kambing coklat dan kopi ni kat luar 55 60, hari ni 50 sahaja.
Dan yang terakhir sekali, produk yang terbaru Samsudabad baru sahaja 5 minggu di pasaran. Sebulan seminggu. Iaitu daging kambing porap tersandar. Tersandar dia sadap dah. Daging kambing porap tersandar ni, dia nak dapat rasa lembut daging tu dan juga dia punya kemanisan dia tu, 7 bulan Tuan Randy tu sampai saya setuju dengan rasa itu. Dan untuk makluman semua, daging kambing porap tersandar ni ready to eat. Tak payah bakar lagi dah. Letak air paip, letak air soju dekat span dia tu. Kemudian letak aja daging kambing porap ni, tutup, berasap-rasap 5 minit panis. 5 minit saja. Itulah teknologi digunakan untuk hantar bekalan makanan bantuan ke Palestin. Sekarang ni di pasaran 300 gram RM64. Tapi yang saya bawa ni 350 gram. Boleh 2 orang makan RM55 saja. Beli 2 100. Ini bukan promote, lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik terdatang dari Allah SWT. Kurang terpuji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.